Assalamualaikum. Hari ni hari Jumaat. 8 Mac. Masih Jumaat. Hari ni hari Ahad ni. 8 Mac maan dengan 18 Ramadan. Cuaca alhamdulillah baik . Hari ni kita nak sedut madu. Ni keadaan adlock yang pertama lah. Ini akan saya sedut tadi dah ada sedut sikit kantung dia mana. Dia sibuk tengah membaiki kantung madu yang pecah. Ni saya dah sedut. Ada beberapa kantung yang saya sedut lah. Ini alhamdulillah. Ni dah 2 bulan ni tak sedut. 2 bulan. Hasil madu kat sini terganggu sikit. Sebab blukor yang penuh dengan pokok akasia. Pokok akasia yang dah besar-besar dah kena tebang. Jadi ada terganggu. Bukan terganggu sikit terganggu banyak. Jadi ginilah. Lepas 2 bulan tengok. Banyak bibrit sepatutnya bulan 3 ni. Dah start banyak madu. Biasa tiap tahun saya dah letak sini ni masuk tahun yang keempat. Kalau bulan 3 ni memang senyum lah sebab sedut madu. Tapi ni tengok tak banyak tak banyak. Bibrit banyak ke bawah tu. Biasa bulan 3 ni banyak madu. Bibrit tak berapa nampak. Ni ada bila sumber-sumber yang sepatutnya ada terganggu. Sumber nektar lah. Bunga-bunga pokok. Terutamanya pokok akasia. Pokok akasia dia banyak masuk madu. Memang bersih lah kawasan akasia tu. Jadi keluluk saya ni bergantung pada pokok-pokok dia. Pokok bunga, pokok kelapa. Pokok-pokok yang lain lah yang ada. Jadi ni tak banyak. Kita tengok ni ada permintaan. Jadi saya sedut lah. Ada lagi beberapa lok kat sini belakang kita tengok boleh sedut. Tidak. 2 minggu lepas sebelum puasa saya cek tak boleh sedut. Sikit sangat. Yang ni boleh sedut tapi dia satu je. Satu je ni dalam setengah kilo dah sampai. Setengah kilo 500 gram. Tapi 2 minggu lepas dah sampai setengah kilo. Itulah efek dia bila tempat dia punya sumber makanan dia terganggu. Jadi penghasilan madu dia memang akan terganggu. Sebagian besar daripada hive dan malok yang saya ada akan saya pindahkan ke kebun lah. Tak lama lagi. Tempat dah ada kebun. Kebun tu kebun kelapa. Ada limau kasturi. Ada pokok-pokok hutan gua ada. Sebelah dia ada hutan. Ada pokok durian tu kalau ada buah-buahan lah. Kawasan tu insyaAllah ada banyak sumber. Kalau ke rumah saya ni rumah taman tapi biasa tak ada ganggu. Biasanya 3 tahun sebelum ni memang alhamdulillah sebab sebelah ni memang ada blukor. Itulah blukor. Tengok dah bersih. Ada bersih atas. Dia bukan blukor lah sebenarnya tu tapak rumah. Yang belum dibangunkan lagi. Sebelum ni banyak hutan. Saya memang dah bersedia dalam keadaan ni.